Dia hanya minum air gas bergula sahaja. Pernah tak ada pasien yang datang, ada insiden yang boleh buatkan doktor tak lupa? I met one 29-year-old ataupun baru nak masuk 30 yang tiba-tiba dua-dua mata tak nampak. And dia ni memang kerjaya dia sangat bagus lah. Somebody who is very successful. Tapi dia tak nampak. So dia datang kat saya, rupanya dalam mata dia tu dah teruk sangat saraf mata dia. Oh. Banyak yang dah mati. Okay. Rupa-rupanya dia ada kencing manis tanpa disedari. Jadi dia ingat dia muda lagi kan? Definitely takkan ada kencing manis kan? Okay. Tapi sebenarnya dalam mata dia dah ada ciri-ciri kencing manis yang sangat teruk, di mana kebanyakan lapisan saraf kat belakang mata tu dah banyak yang dah mati disebabkan kencing manis. Okay. Jadi dia datang tu dah lewat. Okay. Jadi walaupun kita nak boleh bagi rawatan, tetapi penglihatan yang dah rosak tu kekal rosak. Alamak. Okay. Jadi kita pun heran lah, kenapa teruk sangat, you know, and then umur baru muda lagi kan. Jadi rupa-rupanya dia ni memang seorang memang kerja sahaja, sebab dia punya motto ialah by the time I'm 35 I don't need to work. Macam gitu. Oh, dia ada dia punya retirement plan. Betul. So I kerja mati-matian, okay, macam tu. So he tak jaga diri. Dia hanya minum air gas bergula sahaja, okay, supaya dia boleh do all his work, you know, and all these things. Okay, so tak jaga diri. Rupanya dia dah develop kencing manis tanpa disedari, okay, dan mata dia dah teruk sangat, okay. Tapi di samping itu juga, bila mata kita teruk, kita kena periksa jugalah bahagian-bahagian lain kan. Rupanya buah pinggang dia pun dah bad and things like that. Jadi itu sesuatu benda yang memang saya tak dapat nak lupakan lah. Sebab dia adalah seorang yang berjaya, memang sedang menuju ke arah kejayaan. Okay. Dan maybe dah boleh capai dah apa yang dia nak sebenarnya. Sepatutnya lah. Sepatutnya, okay. Tetapi dia lupa hal ehwal kesihatan. Jadi he was perfect in all other aspect kecuali jaga diri.